Hai semua, dalam video kali ini saya nak cuba mi segera dari Indomie ya. Apa yang saya akan cuba dalam video kali ini adalah perisa cendawan pedas, ataupun dekat packaging tu dia tulis spicy mushroom lah. Dan dia merupakan mi segera ala Korea ya. Anda boleh nampak dekat situ, Korean ramyeon. Sekarang kan K-pop kan popular. So memanglah ada banyak benda-benda macam ni lah. Dan ini jika saya tak silap, ia adalah merupakan kolaborasi bersama New Jeans lah. Sebab tu ada bahasa Korea dekat situ. Ada apa, oh my god is Indomie lah. Dan ada perkataan-perkataan Korea lah. Ini merupakan mi bahasaskan sup ya. Dan dalam tu ada postcard. Tau. Sebelum saya bermula, jika anda belum subscribe channel saya, sila subscribe channel saya bagi video-video yang saya akan mau naik dari semasa ke semasa ya. Jangan lupa untuk buka lonceng. Ini dia mi segera Indomie perisa ala Korea, perisa cendawan pedas ataupun spicy mushroom lah. Dalam tu ada 10 pack. Saya keluarkan beberapa pack lah untuk tunjukkan. Dan tak tahu jika anda boleh nampak ke tak. Dia punya packaging tu amat berbeza lah jika nak bandingkan dengan Indomie yang biasa. Jika Indomie yang biasa, dia plastik je kan. Dan jika anda beli 10 pack kan, anda akan dapat postcard ini ya. Kerjasama bersama New Jeans ya. Oh my god is Indomie exclusive mini postcard set lah. Dalam tu ada 7 postcard. Ini saya takkan tunjuk dah. Tapi jika anda berminat untuk nak collect itu postcard tu, boleh. Ini dia. Ini segera dia. Packaging tu memang agak berbeza ya. Dia packaging tu lebih premium lah. Dan dekat belakang tu ada cara nak masak. Masakkan mi segera dengan sayur terlebih dahulu. Selepas tu letak serbuk perenca dalam mangkuk. Selepas tu letak mi, sayur dan juga sup dalam mangkuk ya. Dan kacau-kacau-kacau. Dan selepas tu bolehlah nikmati mi segera ni ya. Mari kita masakkan. Senang saja nak masak. Dan sebelum saya masak, mari kita bukakanlah packaging ni. Okey, saya dah bukakan dah. Dalam tu ada mi segera dia. Selepas tu ini sayur dia. Ini serbuk perenca. Dan rasanya tak ada lagi dah benda. So, mari kita masakkanlah mi segera ini selama 3 minit. Sementara kita masaklah kan, mari kita bukakan serbuk seasoning tu ya. Ini adalah serbuk seasoning. Mari kita bukakan. Ini dia serbuk seasoning dia. Tak tahu nampak sekejap. Bau tu wangi tau. Ada bau cendawan dekat situ. Dan rasa pun rasa pedas lah. Mari kita tuangkan terlebih dahulu kat mangkuk yang ada. Jika ikutkan cara dia lah, kena tuangkan benda serbuk seasoning dekat mangkuk dan masak mi sajalah dalam dapur gas tu. So, kita tunggu selama beberapa minit sementara mi tu masak ya. Okey, beberapa minit sudah berlepas dan rasanya mi pun sudah cukup masak lah kan. So, mari kita kacau lah. Saya dah tuangkan mi segera tu dekat atas mangkuk saya. Dan boleh nampak ya, tekstur mi tu memang agak beza lah dekat sini. Dan ini dia mi segera cendawan pedas Indomie. Mari kita cuba skuah ya. Sama sup dia. Wah, sup dia pedas, flavorful, ataupun berasa lah. Wah, bila makan tu, wah, bangun terus. Pedas tu. Sedap tau. Dia punya sup.
pedas. Ada rasa cendawan. Sedap. Rasa tu pedas-pedas. Sesuai dengan ala orang Southeast Asia lah, ataupun Asia Tenggara yang memang suka makan pedas. Sesuai lah dengan rasa orang Malaysia. Sangat sedap. Sangat pedas. Sangat lazat. Selepas tu, mari kita cuba mi dia ya. Mi dia, tekstur dia berbeza dengan Indomie yang biasa. Mari kita cuba. Dia punya tekstur memang beza dengan Indomie yang biasa. Indomie yang biasa, jika saya ingatkan, dia agak lembik je jika kita masak selama 3 minit. Mi segera ini dia tak lembik sangat walaupun sudah masak 3 minit lah. Sangat sedap ya, sangat lazat. Dan mi segera ni memang mengejutkan lah ataupun menakjubkan. Sebab rasa tu memang pedas, memang sedap, memang sesuai dengan orang Malaysia. Wah, rasa mi tu pun kenyal. Kenyal jika nak bandingkan dengan mi segera yang biasa lah. Tetapi mi segera ini pun agak mahal lah. Saya beli pack bersatu dalam RM15 lebih macam tu. So, jika anda nak cuba tu, boleh belilah mi segera ini. Agak sedap ya, sangat-sangat sedap. Tapi jika nak bandingkan dengan mi segera Korea yang biasa kan, ini lagi murah dan lagi sedap. So, ini sahajalah dalam video kali ini. Jika anda suka video kali ini, boleh kongsikan video ini kali ini kepada rakan-rakan anda, keluarga anda supaya mereka boleh nampak. Dan jangan lupa untuk subscribe channel saya bagi video-video yang saya akan muat naik dari semasa ke semasa. Jangan lupa untuk buka lonceng. Jumpa lagi di video akan datang. Bye!